Luka. Dulu waktu aku kecil, tapi sekarang aku umur 13 tahun lah. Jadi aku ni geng Z terakhir lah, 2012 aku lahir. Tapi aku ingat lagi waktu aku umur berapa tahun sampai berapa entah 4 ke 5 macam tu, aku tak ingat dah. Memang dah masuk remaja ni, memang tak ingat. Tapi aku ada luka dekat muka aku ni besar. Luka dia teruk lah. Taklah aku main-main je 14 tu. Tapi Bang Cina akan tukar nama jadi Bang Cil. Sebab aku takut nanti kaum Cina kan marah aku, kata malam Bang Cina. Jadi aku tukarlah Bang Cil. Okay? Setuju Nek, kenduri dah dekat. Bang Kelek nak turun boleh? Tak yalah Bang Kelek, kenduri dah nak dekat pun. Alah, boleh lah Nek. Kalau nenek tak bagi, aku lompat lah. Cucu. Atau aku nampak je aku dah berdarah. Atau aku ambil kain, dia tutup hidung aku yang berdarah tu, dia bawa pergi klinik. Waktu kat dalam bilik doktor tu, doktor kata nak jahit tak? Aku kata tak ya. Atau aku kata pun tak yalah. Sebab darah aku banyak terkeluar tadi, aku pun tertidur. Kan kalau aku tulis kat Google, kalau darah banyak keluar kan aku boleh pensan. Tak tahu aku pensan ke tertidur. Lepas tu atau aku bawa aku balik ke rumah. Atau aku kata saudara aku nak datang, aku waktu tu pun aku sambung tidur. Ni luka 9 tahun yang lalu. Dah lama dah. Dah tak nampak sangat. Okay guys, ni baru part 1 luka. Aku rasa nak buat konten lain lah. Nanti lepas luka part 2 nak buat konten lain lah. Kisah diri aku juga kot. Pasal apa nak sampai mati ke? Tak tahu lagi lah. Bye guys. Assalamualaikum.